Tahniah bagi tuan-puan yang dah mula menyimpan emas. Bagi tuan-puan yang baru nak bermula, tabungan emas ibarat satu pengalaman yang baru. Rasa seronok dan ketagihan menyimpan emas tak sama macam tuan-puan menyimpan duit. Tuan-puan simpan duit mesti selalu teringat duit dan rasa nak belanja, betul tak tuan-puan? Tapi bila tuan-puan simpan emas, lagi banyak emas tuan-puan, lagi tuan-puan akan rasa teruja untuk tambahkan lagi dan lagi. Simpan emas ni tuan-puan boleh jadi salah satu hobi yang menguntungkan. Untuk pupuk tabiat menabung emas secara konsisten, boleh gunakan formula 1 gram 1 bulan. Strategi yang berkesan untuk tuan-puan konsisten menyimpan emas 1 gram 1 bulan. Yang pertama tuan-puan, letakkan matlamat menyimpan 1 gram 1 bulan. Tuan-puan, siapa yang simpan emas tanpa matlamat ibarat memandu tanpa arah. Jadikan emas sebagai forgotten saving ataupun simpanan untuk dilupakan. Duit simpanan lain boleh simpan di bank seperti di tabung haji dan juga ASB. Yang kedua, setiap kali dapat gaji terus beli emas. Tuan-puan, cara yang berkesan untuk tuan-puan berjaya dalam simpanan adalah tuan-puan simpan dulu baru berbelanja. Sebab itu setiap kali gaji, tuan-puan pastikan tuan-puan menyimpan dulu. Alihkan 10% daripada gaji tuan-puan sebagai simpanan dan selebihnya baru tuan-puan belanja. Yang ketiga tuan-puan, jangan tunggu harga yang terbaik. Siapa yang sentiasa menunggu harga emas terbaik, kesudahannya duit habis, emas pun tak dapat. Yang keempat, beli emas melalui akaun emas Gap Public Gold. Tips murah untuk kumpul 1 gram adalah melalui akaun emas Gap Public Gold. Dengan bajet minimum RM100 sahaja, tuan-puan dah boleh menabung emas. Tiada cas penyimpanan dan juga pendaftaran percuma. Yang kelima, fizikalkan emas dan simpan dalam poket. Bila dah cukup 1 gram, terus fizikalkan dan simpan sendiri. Ini adalah untuk tuan-puan rasai sendiri aura bila tuan-puan pegang emas. Walaupun kecil, kuasa 1 gram 1 bulan berjaya mendisiplinkan ramai penyimpan emas. Nak mula menabung emas dengan ilmu, jemput hubungi saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.